kuil ini adalah Sri Uchi Malai Muneeswaran Alayam, Perdana Dua Rawang, kita tahu. So kuil ini telah berada di tapak itu semenjak 1995. Encik Raju bukan pengasas, dia hanya pada 1995 he took over to take care the temple. 1995. Pada masa itu, yang itu adalah estate getah. Under majikan Mahumas. So selepas itu daripada 2001 sampai 2017 setiap tahun pengurusi kuil Sri Uchi Malai Muneeswaran Alayam telah buat permohonan untuk mendapatkan tanah. 2001, 2002, 2003, right up to 2017. And ke semua permohonan ini ditolak oleh pejabat tanah daerah. Yang ini memang saya ada semua sekali. Alright, this is the first. Selepas itu 2018 tanah itu telah they alienated that particular land to an individual owner. And nama pada masa itu yang first owner adalah nama dia Sabrin bin Johari. So 2018. Selepas itu pada 2021 April, 2021 April tanah itu dijual kepada Yayasan Kubra. So dekat sini kenapa saya nak betul-betul terangkan kronologi ini, sebab kalau sesiapa memakai istilah penceroboh, siapa yang ceroboh siapa? Kuil ini telah berada di tapak itu sebelum tanah itu dialienasikan kepada individual owner. They all can say whatever they want to say. This is the land search. This is all the application. And tanah itu diberikan kepada Yayasan Kubra pada April 2021. And satu perjumpaan pelbagai pihak dilakukan pada Oktober 2021. Saya dengan Tuan Rajesh Nagarajan and juga the late father Mr. Raju and every one of us, we participated in the meeting. Meeting itu dengan Adun, MPS dan semua orang berkepentingan. Pada masa itu Adun telah memberi kata putus bahawa satu tapak baru akan dikenal pasti untuk membuat penempatan semula kuil Sri Uchi Malai Muneeswaran Alayam. Daripada 2021, and rancangan itu dipersetujui oleh Yayasan Kubra. Selepas itu sampai sekarang, PTD ke, MPS ke, atau Esko Kerajaan Negeri Selangor ke, atau Adun di sana tidak memberi kerjasama langsung dengan pihak kuil.